Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mia Alisha, wartawan cilik dari Studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan peluncuran program Minggu Pendidikan Moral di SK Taman Merdeka pada tahun 2025. Jom kita saksikan klip-klip sepanjang video ini berlangsung. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Apakah rumusan Doktor tentang ceramah pada hari ini? Okey, saya punya rumusan ceramah untuk pagi ini, kebersihan diri dan juga kesihatan diri kena start daripada kita sebagai manusia. Okey, kalau kita tidak mengambil langkah untuk menjaga kesihatan dan juga kebersihan, so orang lain tak boleh membantu kita. So kalau kita tak jaga kebersihan, kita yang akan sakit. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Apakah harapan Cikgu tentang kebersihan untuk murid-murid SK Taman Merdeka? Okay. Bagi pendapat saya, kebersihan adalah asas kecantikan, kesempurnaan dan kesejahteraan. Jadi, saya berharap agar sebagai seorang guru pendidikan moral dan juga sebagai guru tertiary, kebersihan harus dijaga. Bukan sahaja kebersihan diri tetapi kebersihan di kelas, di tandas, di surau, di kantin, mana-mana. Berikan kepentingan untuk kebersihan di semua tempat dan juga untuk diri sendiri supaya tidak dijangkiti penyakit dan kita dapat hidup dengan sejahtera. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Berakhir sudah majlis pelancaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!